Bismillah, dengan nama Allah Ar-Rahman, ya amat murah, Ar-Rahim, ya amat kesianlah. Pada semua waktu Tuhan sebut syaitan, dia sebut saja Ar-Rajim. A'udzubillahi minasyaitan Ar-Rajim. Saja. Bila dia sebut nama Allah, dia sendiri bubuh dua sifat. Dia tidak saja Ar-Rahman, Ar-Rahim. Dalam banyak-banyak nama Tuhan, berpuluh-puluh ni, kita panggil 99 nama Tuhan ni, dia ambil dua. Dia hak dua-dua ni hak comel-comel berlaku. Hak sedap dengar berlaku. Bismillah, dengan nama Allah Ar-Rahman, ya amat murah lagi amat kesian belah. Dengan nama Allah, kalau kita nak buh nama, dengan daulat Allah, kalau kita nak buh nama, dengan tuah Allah ke, dengan keramat Allah ke, dengan kebesaran Allah, boleh bubuh apa saja. Dengan tujuannya nak menimbulkan rasa sayang manusia kepada Allah, nak merapatkan manusia dengan Allah SWT. Katalah, terjemahlah bahasa Melayu mengikut keadaan masa semasa. Keadaan semasa tu kita guna bahasa Melayu kataan mana yang boleh menyampaikan maksud Tuhan kepada manusia, kita gunalah.